Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYN. Sedikit sama dijejah, banyak sama kita dapat. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabah sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk dari Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan sentiasa dirahmati Allah. Dan kalau tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah jumpa pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Okey, hari ni balik agak lewat, bukan lewat, awal sikit. Okey, awal. So kita terus ke dapur nak masak ayam masak santan asam taur nenas. Tak tahulah apa nama je lah. Tapi nak beralakan daun pisang. So kita tengoklah keseruan-keseruannya ya. Bahan-bahan yang kita perlukan, apakah dia. Jom kita layan. Kita tengok bahan-bahan yang diperlukan ya. Bahannya mak dah siapkan awal-awal. So ni gunakan lada basah 3 tangkai, kemudian lada rawit ni yang merah lah sebab mak tak ada lada basah warna merah. Ambillah 5-6 tangkai, mak gunakan bawang kecil, halia, langkuas. Mak gunakan serai juga, bawang besar, tomat, belembing buluh. Mak juga gunakan santan. Mak dah bancuh siap-siap santan ni. Kemudian ini nenasnya. Dan juga ni daun pisang dan kita akan perahkan ini dengan limau kasturi. Okey, ini ayamnya. Nampak? Jomlah kita terus menumis. Okey, dah panas ni. Kita masukkan minyak. Okey. Kita sisirkan. Mudah sahaja ya. Kemudian kita ambil centong. Tunggu dia panas sekejap ya. Baru kita masukkan apa yang kita nak masukkan. Kita masaklah pakai belasah je. Tengok serai boleh dah. Masukkan serai. Lepas tu kita masukkan kita punya bawang. Masukkan halia. Masukkan juga langkuas. Masukkan. Kita aduk merata. Aduk merata. Suang lah semua. Ni kita semua tak ada kisar, tak ada tumbuk. Cuma kita main potong-potong ya. Biar dia sekejap. Sampai dia naik bau lah. Cukup lah. Ketumbah. Apa tu? Langkuas pun mak iris-iris je. Iris-iris bulat. Biar dia sekejap. Kita tengok macam mana. So, kalau nak masukkan kita punya, mak masukkan belembing. Biar dia meresap. Belembing mak masukkan dulu. Okey. Kita gaul. Biar dia sekejap. Okey, sekarang ni kita akan masukkan kita punya ayam. Kita masukkan ayam. Ayam tadi ni kita masukkan. So, kita aduk dia sampai dia sebati ya. Dia sampai dia akan keluar air ya. Biarkan dia sekejap. Bersin. Sambil tu kita borak-borak. Kalau kita tengok dekat TikTok lah. TikTok berita ramai orang-orang kita yang banyak tekanan, hilang sabar. Macam-macam cerita lah. Jadi something. Orang tua pun kau pukul, orang tua pun kau tendang. Kalau aksiden sekalipun, kan ada kaedah dia. Biarlah undang-undang yang menentukan. Dia terajang, dia tendang orang tu.
Tapi bila dah dapat tangkap orangnya, kau tak percaya, ingat gaji dia besar. 20,000, 30,000. Pakai backfire. Kan? Tapi gaji dia baru 2K. Lepas tu kalau nak merayu, jatuh hukum, mesti kata menanggung mak sakit, menanggung anak sekolah, menanggung mak mentua yang tak larat, menanggung segala bagai. Kan? Betul tak mak cakap? Kalau ada jatuh hukum je, mesti ada keluar perkataan tu. Pelik kan? Jam tu lah. Anak masih bersekolah, bini sakit, mak mentua sakit, bapak mentua sakit, mak kandung perlu rawatan, nak minta kurang. Tapi masa kau buat tu, masa kau terkajang, kau tendang, kau tak sadar. Bukanlah kita nak kata apa, biarlah undang-undang tu, ikutlah law kan. Tak faham lah. Betul tak? Yang bergaduh lain, yang ceroboh lain. Ni kita biarkan sekejap sampai air dia keluar. Okey, ni nampak ayamnya. Dia dah keluar air kan? Nampak ni. Dia dah keluar air, mak akan pindahkan ke kuali lain ya. Sekejap. Ni mak akan tukar kuali besar. Tengok je. Ni kita masuk ke sini. Tunggu sekejap. Mak nak tak daun pisang. Daun pisang ni mak dah basuh ya. Daun pisang mak dah basuh. So kita alah daun pisang. Kita alahkan daun pisang. Nanti dia bau dia sedap. Kau pastikan kau basuh dah daun pisang ni. Kan? Sebab kau nak aroma dia. Tu. Kita tuang. Aduh. Ayam tadi ni kita masuk terus. Oh, panas kau. Ni kita taruh sini. Nampak? Kemudian kita akan masukkan sedikit air lah. Nanti. Okey. Lepas tu, kita mana santan tadi? Kita terus masukkan kita punya santan. Masukkan santan. Okey. Tengok je dulu Sekejap. Kita buatkanlah sikit kelainan. Habis tu mak nak basuh kuali kejap. Okey. Sampai dia mendidih lah. Sampai dia mendidih. Nanti kita masukkan. Gantung mak nak gantung kuali ni payah. Okey. Ni dia. Kita akan masukkan kita punya secukup rasa Maggi lah. Kan tak berasa pula kan. Kalau santan tu kurang, tambah lagi. Okey. Dia nak mendidih nampak. Ni sebab dia nanti bau dia sedap. Ada daun pisang. Kita terus masukkan kita punya tomato. Tomato ni kita masukkan. Masukkan tomato, masukkan bawang besar tadi. Bawang besar, tomat ni masukkan sekali lah. Biar kat atas ni. Kemudian kita akan perahkan apa? Another one. Nenas tadi masukkan. Masukkan nenas tadi. Ya Allah, bau dia kau. Bau dia memang. Bau dia memang sedap. Lepas tu mak nak perahkan limau kasturi. Okay, kita gunakan penapis. Biji dia mak tak nak. Ni, pakai penapis ni. Sekejap. Perahlah. Nanti kita boleh rasa ya. Bau dia sedap .
Perangan sekuat-kuat hati. Kita tutup sekejap, biarkan dia. Lepas tu kita rasa. Kita tutup lah. Biar dia sekejap sampai dia tak nak ya. Kita tutup. Okay, jangan ke mana-mana. Okay, ini hasil kejadiannya. Dia dah mendidih atas daun pisang. Mak tu taburkan apa? Taburkan daun bawang. Masukkan daun bawang. Nampak? Nampak? Tu beruap-beruap sampai nampak. Ada daun pisang. Aroma daun pisang dia, memang tak boleh buat bincang ya. Nampak kan dia mendidih atas daun pisang. So kita rasa dah kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nenas tu manis. Kemudian kena limau kasturi dengan belimbing bulu. Kena ada tomato. Gabung dalam ni, dia bergabung. Memang sedap. Ni dah boleh tutup api lah. Dah boleh tutup api, tak perlu nak dirisaukan lagi ya. Nampak? Mantap guys. Dah boleh tutup api. Dah boleh tutup api. Okey, ni hasil kejadiannya. Nampak? Dia berdiri atas daun pisang. Apakah nama ni? Inilah ayam masak santan asam namanya. Sebab dia masam. Masam-masam manis gitu ya. Nampak? Sedap. Okeylah, mak rasa tak perlu nak berlama-lama. Mak pun dah rasa tadi. Okey, sedap. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Kurangkan kontroversi dekat kapitasi asi peribadi. Yang paling penting, berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen ya. Thanks for support and thanks for watching. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Dan jangan lupa kalau nak bergabung, silakan. Nampak? Memang sedap. Ada nenas, ada belimbing bulu, kena perahan air limau kasturi. Memang mantap. Sedap.